Nama apa? Lavi. Hah? Lavi. Lavi? Yeah, Lavinish. Lavinish? I'm Indian. Guys, kita dah ada interview orang Indian sekarang guys. Nampak? Kita apa? Budaya jiwa bangsa. Satu Malaysia lah. Satu Malaysia lah. Kita satu Malaysia lah. Kita dah interview satu Malaysia sekarang. Asal mana Lavi? Asal KL. Korang jangan blushing tu. Aku tahu handsome tu. Senang dah dapat susah tau. Ha. Soalan paling famous. Tahu tak? Tahu? Weh. Apa soalan paling famous? Pernah bercinta tak? Nampak? Satu Malaysia tahu tu. Memang soalan ni famous tu. Pernah bercinta tak? Pernah. Dengan dia lagi ke dah putus lah? Dah putus lah. Nampak? Ini peluang orang. Nampak? Macam mana boleh putus? Dia terlalu friendly. Apa benda yang awak rasa, awak tengok dia macam, asal dia buat macam ni tu kat aku? Apa yang benda friendly tu yang dia buat? Dia lain lelaki lah. Macam kalau ada lelaki cakap, dia lain tak. Even though kalau I tak suka lah, I dah cakap dah, tapi dia buat tak. Dia kata tu hak dia macam tu. Nampak? Handsome pun kena tu macam tu. Sangat senang dah dapat. Ha? Contoh, kalau yang lama tu, yang ex Melayu tu, tengok video ni sekarang, apa yang awak nak cakap kat dia? Jaga dirilah. Jangan next boyfriend tu jaga elok-elok sikit hati dia. Tu je. Ada siapa yang lepas ni nak cubalah cari nasib, nak try awak, boleh tak awak bagi kata-kata dekat diorang? Tapi saya nak dalam bahasa Tamil. Ya Racho, Irunda, try pendengar. If dapatlah. Okay, tu je lah. Apa lebih bahaya, lelaki atau perempuan? Perempuan.